boleh kita tegaskan bahawa ini jawapan yang diberikan oleh lelaki A'rabi itu, ya. Dan kita insya-Allah sedia maklum tentang sifat orang A'rabi, ya, yang diselubungi, boleh kita kata yang diselubungi sifat keras dan kasar, ya. Orang Arabi, orang yang tinggal di pedalaman jauh daripada penempatan, dia memang ada kecenderungan itu, ya, bersifat keras dan kasar, ya. Dan perkara itu dapat kita lihat dalam jawapan yang dia berikan itu. Bagaimana dia bersumpah dia tidak akan menambah dengan ibadah sunat sekali, dan tidak akan kurangkan benda yang wajib, ya. Tidak dinafikan bahawa apa yang jawapan yang diberikan itu diperakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita memahaminya, ya. Kita memahami jawapan yang diberikan itu. Tinggal lagi dalam masa yang sama kita ambil maklum bagaimana dengan sikap para sahabat yang lain. Adakah sedemikian? Jawapannya tidak sama sekali. Para sahabat, adakah mereka muqtasid, berpada-pada dalam beribadah? Tidak. Malah mereka berlumba-lumba, ya, dalam beramal ibadah. Berlumba-lumba maksudnya apa, tuan-tuan? Sabiqun bil khairat. Apa artinya? Yakni berlumba-lumba bukan sekadar melaksanakan yang wajib, bahkan berlumba-lumba dalam menambahkan ibadah-ibadah sunat, ya. Dan kita kata, ya, tak dinafikan bahawa itu yang afdal, ya. Ketika mana ibadah-ibadah sunat, antaranya apa antara tugas atau peranan ibadah-ibadah sunat untuk menampung kekurangan-kekurangan, ya, dalam perkara-perkara yang fardu. Betul atau tidak, tuan-tuan? Ya.